Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Dan salam Cemetery on Top. Kami merupakan wartawan dari QTV PSS Cemetery. Saya Alia. Saya Ain. Dan saya Kamila. Pada hari ini kami akan menemani anda di dalam liputan khas serta perkongsian terkini bersempena dengan majlis sambutan Hari Guru bagi sesi 2026. Hari ini pada tanggal 22 Mei 2026, SMK BTP bakal meluncurkan pelancaran sambutan Hari Guru bagi sesi 2026. Majlis ini bertemakan konsep retro yang bakal membawakan senyuman serta gelak tawa di wajah barisan pendidik anak bangsa ini. Majlis ini juga bukan sahaja bertujuan untuk meraihkan usaha para guru ini, malah ia juga bertujuan untuk menunjukkan penghargaan murid kepada para guru dan memperlihatkan kepentingan guru dalam usaha membentukkan akhlak dan salsiah generasi masa depan. Baiklah, kini saya bersama dengan Cikgu Faiz, pemenang pakaian retro terbaik bagi sesi pagi 2026. Baiklah Cikgu, apakah perasaan Cikgu apabila dapat tahu yang tema Hari Guru tahun ini ialah tema retro? Okey, Assalamualaikum. Sebenarnya cikgu agak terkejut lah sebab kalau ikutkan modal cikgu sebenarnya hanya RM9.90 saja. Cikgu beli tali ni saja. So cikgu pun tak expect cikgu boleh menang sebagai retro, dan saya ucapkan terima kasih lah pada semua pelajar yang banyak bantu cikgu yang buat program tersebut. Terima kasih banyak. Terima kasih Cikgu. Kini saya bersama dengan Puan Suryati yang telah memenangi anugerah pakaian retro terbaik sesi pagi bagi sambutan Hari Guru pada tahun 2026. Baiklah Puan, apakah perasaan Puan apabila dapat tahu yang tema Hari Guru tahun ini adalah tema retro? Okey, sebenarnya untuk tema retro ni, saya sendiri yang buat perbincangan dengan bonda pengetua. Dan bonda yang memilih sebagai tema Hari Guru lah untuk pakaian guru-guru. Jadi saya macam teruja juga sebab first time, sebab saya tak pernah lagi ada pakai baju retro. Jadi bila dapat tema tu saya semacam teruslah balik rumah Google, tengok Shopee, tengok TikTok, tengok macam mana outfit ataupun aksesori yang boleh kita beli kan. Jadi seboleh-bolehnya saya sebenarnya nak support lah, cuba kita support untuk tema Hari Guru tersebut. Tapi tak adalah fikir nak menang ke apa, tak ada pun. Tapi alhamdulillah rezeki. Ni semua ni semua Shopee lah ni. Okey. Baik, terima kasih Puan. Baiklah, kini saya bersama dengan Pengetua SMK Bandar Tasik Puteri, Puan Nurliza binti Ibrahim yang lebih mesra disapa sebagai bonda. Assalamualaikum bonda. Waalaikumsalam Ain. Saya ada satu soalan untuk bonda. Boleh. Apakah pandangan bonda untuk tema retro sebagai tahun ini? Okey. Pemilihan tema retro untuk Hari Guru tahun 2026 ini sebenarnya Ain dipilih oleh guru-guru melalui kelab guru dan staf. Jadi pandangan bonda pemilihan tema retro ni sangat menarik kerana
retro ni dia melibatkan beberapa era dan ada beberapa kostum pakaian yang menarik daripada setiap era tersebut. Dan ternyata hari ini kita boleh tengok sendiri macam mana cikgu-cikgu kita Ya, sangat cantik. Sangat cantik. Bonda pun hari ni cantik sangat. Bonda hari ni terpaksalah ikut tema retro hari ni. Sangat selesa, sangat menarik dan bila tengok ramai-ramai cikgu kita memang awesome. Faham. Selamat Hari Guru untuk semua guru SMK Bandar Tasik Puteri. Terima kasih Bonda. Sama-sama. SMK Bandar Tasik Puteri yang dihormati Yang menceriakan suasana. Okey. Bahawasanya kami guru-guru negara kami akan berbakti kepada masyarakat. Baiklah, kini saya bersama dengan Cikgu Isa yang juga telah memenangi anugerah pakaian retro terbaik bagi sesi petang pada tahun 2026. Assalamualaikum Cikgu, sihat? Okey. Okay. Soalan pertama untuk Cikgu, apakah perkara atau detik yang paling menyeronokkan pada hari ini? Okey, hari ini Hari Guru saya ingat kali ketiga kot saya sambut di sini. Saya masuk sini 2023. Masa tu dah habis Hari Guru 24, 25, 26 So alhamdulillah hari ni yang paling menggempakan tu saya disiarkan. Tu ambil dekat. Tu. Okey, dapat ni lah. Saya dapat anugerah guru pakaian retro terbaik. Jadi alhamdulillah ini rezeki saya tahun ni lah. Sebenarnya saya sorok-sorok saja nak menggayakan pakaian retro ni kan. Jadi memang itu pun zaman cikgu dulu, zaman rock-rock ni kan. So malam tadi pun dah modal sikit beli jaket dengan ni. Ke mana jadi hari ni saja sorok-sorok, saya tak expect pun untuk menang. Dan bukan nak menang pun, saja nak menghidupkan suasana. So bila sampai tu, diorang kata ini betul-betul menghidupkan suasana. So dapat menang tu alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okey. Selain tu ada anak-anak yang sudi bagi hadiah ucapan, saya juga rasa terharu lah. Lebih kurang macam tu, itu yang cikgu rasa lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu saja. Okey, terima kasih. Okey, bye-bye. Alright. Baiklah, kini saya bersama dengan Cikgu Mariam yang telah memenangi anugerah pakaian retro terbaik sesi petang bagi sambutan Hari Guru tahun 2026. Assalamualaikum Cikgu, sihat? Okey. Alhamdulillah. Apa perkara atau detik yang paling menyeronokkan sepanjang hari ini? Pertama sekali saya bersyukur kerana saya diterima oleh guru-guru sebagai pakaian terbaik retro lah. Okey. Kemudian sambutan daripada anak-anak murid, persembahan guru-guru, okey, menghiburkan saya dan menggembirakan pada hari sambutan Hari Guru pada tahun ini. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih Cikgu. Okey, sama-sama.